Saya ringkaskan. Nombor 3, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ra'sahu fi hijri. Kata isteri Nabi bahawasanya Nabi kadang-kadang bila Nabi berada di dalam rumah, Nabi letakkan kepalanya di atas ribaan kami. Pernah tak? Dululah ustaz. Sebelum boleh anak. Boleh anak dah. Anak duduk atas riba. Kan? Nampak tak boleh letak ni dah. Ketat sangat ni. Ketat. Okey. Tolong Ustaz nah, tak sampai nak ni. Ketat nak beralih pun tak boleh, depa punya ikat. Tak apa. Okey, terima kasih. Kita dengar hadis ni, kisah-kisah ni, berapa benda hak Nabi buat, kita belajar dan kita buat. Walaupun 58 umur, 64 tak apa. Untuk mengambil sunnah Nabi, keberkatan dan juga cahaya daripada sunnah Nabi SAW. Yang keempat, kata Sayyidatuna Aisyah, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Yang ni mungkin ramai buat. Apa dia? Kata Sayyidatuna Aisyah, aku dengan Nabi SAW dulu mandi sekali. Ni semua hadis romantik tau ni. Hadis romantik Rasulullah. Dia sebenarnya 1.5 jam tajuk ni saja. Saya tak hurai. Aku, kata Aisyah, mandi sekali dengan Nabi, kongsi satu baldi. Bukan duduk dalam baldi dua orang. Maksudnya cedok air dari baldi yang sama. Yudkhilu yadahu fayastabiqani 'alal ma'. Kami kongsi air dari baldi yang sama, kami saling berebut air daripada baldi itu. Bukan berebut sungguh ni, saja je. Berebut, sekali dia ambil, sekali Rasulullah ambil, sekali Sayyidina Aisyah ambil, Rasulullah ambil. Tetapi, yang ni kena jelas. Kata Sayyidatuna Aisyah, ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Nabi tidak pernah melihat auratku dan aku tidak pernah melihat auratnya. Mandi pakai jubah ke Ustaz? Bukan jubah, kain juga, tapi tak adalah tanggal kesemuanya. Yang ni adab Rasulullah yang sangat halus. Nabi tak tanggalkan juga pakaiannya. Boleh tak tanggal pakaian suami isteri? Boleh. Tidak haram pun. Nak tanggal sepenuhnya? Boleh. Tetapi adab Rasulullah yang tinggi, Nabi tutup juga sebahagian. Dan Sayyidina Aisyah juga tutup sebahagian. Sallallahu alaihi wasallam.